Zulaikha, kenapa menangis ni? Markah BM saya rendah sebab bina ayat saya tak betul. Kalau tak apa, nanti saya perkenalkan satu produk yang dapat meningkatkan tahap kemahiran pembinaan ayat awak. Ya. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Binatrix merupakan sebuah produk yang dikekhas oleh kami untuk bantu pelajar mengatasi masalah pembinaan ayat. Produk ini juga dapat membantu mereka untuk lebih yakin membina ayat dan lebih efektif. Pada masa kini, ramai pelajar menghadapi kesukaran dalam membina ayat yang lengkap dan dramatis kerana penguasaan kosakata yang terhad. Tepilah. Selain itu, kerana minat dan keyakinan dalam bidang penulisan menyebabkan pelajar suka menghasilkan ayat yang betul dan bermakna. Produk ini ialah meningkatkan keupayaan pelajar dalam membina ayat yang dramatis dan bermakna. Kami telah mencipta suatu produk yang bernama Binatrix. Produk ini mempunyai 3 permainan. Yang pertama, pancing ayat. Peserta perlu pancing 5 atau 3 ikan ke dalam box tersebut. Seterusnya, peserta perlu membina ayat yang sempurna dan logik. Seterusnya, permainan kedua, word search. Peserta perlu mencari perkataan yang tersembunyi di dalam word search tersebut, kemudian menggariskan. Akhir sekali, permainan roda ayat. Peserta perlu memusingkan roda. Kemudian setelah mendapat ayat, peserta perlu membina ayat yang sempurna dan logik. Setelah menang ketiga-tiga permainan itu, anda akan mendapat 3 koin. Koin itu boleh digunakan di vending hadiah. Setelah mendapat bola di vending hadiah, anda boleh menuntut hadiah tersebut di kaunter. Dapat membantu meningkatkan kemahiran murid untuk membina ayat yang dramatis dan bermakna serta meningkatkan keyakinan diri untuk menggalakkan penglibatan aktif dalam pembelajaran. Apa pendapat korang dua terhadap produk kami yang bernama Binatrix? Pada pendapat saya, produk ni menarik sangat dan markah exam saya pun menaik lepas saya guna. Pada pendapat saya pula, Produk itu comel